Abang agak-agak mesej yang dia bagi. Saya tak tahu. Hantu cakap apa selalu dia DM kan. Kalau one day dapat DM daripada hantu, agak-agak apa mesej tu? DM dari hantu. Are you home? Dia hantar ke saya yang hantar? Dia hantar dia. Buat apa tu? Buat apa tu? What are you doing here then? I'm here. I'm here to do something then. Nampak ke semalam? Ha? Oh, Awak reply apa? nampak kot. Dah solat belum? Gak solat mau kaya. Kepacu. Kum lah tiba. Sembang apa ni? Dan banyak-banyak artis Malaysia ni, kalaulah one day ditakdirkan Ayla terperangkap dalam satu bilik yang gelap dan menyeramkan, siapa artis Malaysia yang boleh selamatkan Ayla? Saya rasa Eliza Azizi. Eliza Azizi. Bukan Zarifin. A few moments later. Tak tahu lah. Mungkin lah Zarifin sebab dia bapak saya dalam filem ni. Saya pilih Abang Rofi lah. Abang Rofi boleh selamatkan saya. Tak pun dia selamat terus. Zarifin. Zarifin kot sebab dia macam banyak je selamatkan orang. Kalau tengah jalan kat tempat sunyi waktu malam, tiba-tiba ada orang jerit Mawar. Apa reaction Abang Zul? Biru. Mawar biru? Kenapa biru? Kelab. Okey, memang bulu roma akan naik lah. Akan, takut juga. Jerit balik. Siapa tu? Boleh tak Abang Zul describe movie ni dalam 3 patah perkataan tanpa spoiler? Traditional, cantik. Story. Sedih, pilu, tidak disangka. Tidak akan menyesal. Misteri, horror, Nusantara. Interesting, banyak pengajaran. Misteri, drama, eerie. UV? Eerie. Bukan UV. UV tu nak bunuh bakteria. Guarantee korang takkan nampak. Let's go.